Sorotan terkini berita 757. Ahli Parlimen Bayan Baru Sim Tse mengingatkan Barisan Nasional BN Negeri Sembilan diharap menghormati objektif penubuhan kerajaan perpaduan demi kestabilan politik di negeri itu. Menerusi hantaran di laman Instagram pada Isnin, Tse yang juga pengarah strategi Parti Keadilan Rakyat PKR menegaskan kerajaan perpaduan di peringkat pusat dan negeri ditubuhkan susulan tiada gabungan politik menguasai majoriti selepas pilihan raya umum ke-15 PRU15. Tambahnya, persetujuan kerajaan perpaduan adalah untuk mewujudkan kerajaan yang stabil sehingga tamat penggal. Tse yang juga Timbalan Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI berkata, semoga BN Negeri Sembilan menghormati perjanjian tersebut sehingga tamat penggal demi memastikan kestabilan dan kesejahteraan rakyat sentiasa diutamakan. Sementara itu, sebanyak 34 organisasi media terpilih menerima pembiayaan berjumlah RM12.38 juta bawah fasa pertama Dana Inovasi Media bagi mempercepatkan transformasi digital masing-masing. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, penyaluran dana itu sebahagian daripada peruntukan lebih besar berjumlah RM30 juta oleh Kementerian Komunikasi tahun ini bagi memperkukuh daya tahan industri media tempatan dalam menghadapi lanskap digital yang berubah dengan pantas. Beliau berkata setiap permohonan layak menerima geran sehingga RM300,000 meliputi bidang latihan tenaga kerja media, penyesuaian teknologi, sokongan infrastruktur serta penyelidikan dan pembangunan kandungan. Jelasnya, fasa pertama ditutup pada Januari, manakala fasa kedua hingga keempat telah dilaksanakan melalui pembukaan permohonan secara berperingkat pada Februari, Mac dan April dan kini berada pada peringkat jawatankuasa kelulusan. Tambahnya, fasa kelima Dana Inovasi Media akan dibuka bermula Jumaat ini hingga 14 Mei 2026 dan organisasi media yang belum membuat permohonan disarankan supaya merebut peluang tersebut. Dalam perkembangan lain, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang menyiasat sebuah stesen minyak di Petaling Jaya atas dakwaan menjual RON 95 kepada pemandu kenderaan bernombor pendaftaran asing. Menurut KPDN, aduan itu diterima melalui portal e-aduan pada Ahad. Jelasnya, siasatan lanjut dan pemeriksaan silang rakaman lita tertutup CCTV mendapati pemilik kenderaan asing itu membuat pembayaran menggunakan kad kredit. Tambahnya, pengisian RON 95 telah dibuat ke dalam tangki asal kenderaan yang menggunakan nombor pendaftaran asing. Ia berkata tindakan diambil terhadap stesen minyak itu kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Sub-Peraturan 3/2 Peraturan Kawalan iaitu larangan penjualan dan pembelian barang kawalan petrol RON 95/2026.